Tuan-puan tidak perlu tukarkan kesemua wang simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas. Jadi berapa banyak duit yang perlu tuan-puan simpan dan berapa banyak emas yang boleh tuan-puan simpan. Asas simpanan yang pertama, tuan-puan perlu pelbagaikan portfolio simpanan. Bukan hanya fokus pada satu tempat simpanan sahaja. Ini adalah untuk mengurangkan risiko kehilangan. Asas simpanan yang kedua, tuan-puan perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan setiap portfolio simpanan tuan-puan. Duit yang disimpan di bank sesuai untuk disimpan cukup 1 ke 2 bulan belanja sahaja. Ini kerana duit di bank sangat mudah keluar dan masuk dengan kadar dividen yang sangat rendah dan risiko kehilangan yang agak tinggi. Duit dekat ASB dan tabung haji pula cukup untuk simpanan 3 bulan pendapatan. Duit belanja hangus dan duit yang tuan-puan tahu akan digunakan dalam masa 2 tahun. Selebihnya, tuan-puan boleh pilih untuk bekukan simpanan tuan-puan dalam bentuk aset seperti emas. Emas adalah simpanan yang kalis inflasi, bermakna nilainya tidak jatuh. Berbeza dengan wang fiat, semakin lama tuan-puan simpan, semakin besar ia kehilangan kuasa beli. Sebab itu, ilmu dalam simpanan emas ni sangat penting. Bukan sahaja untuk anda maksimumkan keuntungan, tetapi untuk mengelakkan tuan-puan rugi dalam simpanan. Bagi yang bersedia untuk kukuhkan kewangan dengan simpanan emas, tuan-puan boleh sahaja rujuk pin video dekat profil atau terus sahaja klik link di bio. Nanti Faiz akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Faiz untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.